sebelum saya menjemput Tuan CEO dan Tuan Kamal, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni dan terutama kali kepada speaker-speaker yang beri pandangan dengan soalan-soalan yang saya ajukan supaya kita dapat manfaat dan semua segala urusan kita dipermudahkan. Boleh saya jemput Tuan CEO dan juga Tuan Kamal on camera? Silakan Tuan CEO dan Tuan Kamal. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang masih bersama kami. Lagi setengah jam lagi dalam 20 minit ni. Saya ingin mendengar sendiri daripada Tuan CEO dan juga Tuan Kamal. Baru-baru ni saya nampak banyak sekali promosi-promosi yang telah dilancarkan dan bertubi-tubi. WhatsApp, TikTok, Facebook. Dan saya lihat kenaikan dan awareness tu telah disebarkan meluas sekali. Alhamdulillah. Jadi ada soalan-soalan yang mungkin ada pertanyaan di mana saya diingatkan supaya malam ni Tuan Kamal mungkin ada nak share dan juga Tuan CEO berkenaan promosi-promosi yang telah berjalan langsung seperti seminggu yang lalu, tak silap saya, yang telah di-announce oleh 2 minggu yang lalu, insyaAllah. Jadi saya menjemput Tuan Kamal ada pernah bertanya berkenaan redemption of UPG. Macam mana nak redeem? Mungkin bos Tuan Salihan boleh jelaskan bagaimana seseorang tu apabila genap 250 di mana sistem itu cakap menendang kepada UPG dan bagaimana seseorang itu ingin claim produk tu. Silakan Tuan. Tuan Salihan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan TJ, suara saya okey ke tak? Clear. Clear kan? Minta maaf. Pertama, minta maaf sebab saya ni kat tepi jalan. Okay. Tengah on the way lah satu tempat. Okey, terima kasih. Dan Assalamualaikum sekali lagi kepada semua. Terutama pada speaker jemputan kita. Sifu Pusulong, Sifu Kak Su, Sifu Kawati, dan terutamanya pada host kita, Tuan TJ, Cikgu Hussein di balik tabir tu, dan Tuan Kamal ada di sini. Jadi ada beberapa, saya dengar daripada awal tadi, ada nak buat catatan kita. InsyaAllah lah, Alhamdulillah. Apapun terima kasih yang pertama tu kerana anda dapat bersama dengan kita. Okey, daripada Tuan TJ, saya ada masa berapa minit sebelum tu nak tanya? Ikut waktu ada 20 minit semua sebelum pukul 10.30. Okey, saya ambil dalam 10 minit. Boleh, silakan. Okey, pertama saya suka ada beberapa perkara yang disebut tadi. Saya lihat daripada semua 3 speaker kita, perkataan yakin. Perkataan yang yakin tu menjadi keutamaan lah. Menjadi bualan kita malam ni. Dan itu memang betul. Kita perlu keyakinan. Keyakinan pertama dari segi produk kita. Kita kena faham dulu produk kita macam mana. Dan kita baru datang keyakinan. Kemudian pada plan kita. Dan untuk tambahan kepada anda semua, leader-leader kita di MX5, sandaran lagi lah keyakinan. Keyakinan apa yang saya boleh tunjukkan. Sebab kita ni kalau semua orang boleh cakap lah kan. Tapi kita nak tahu juga apa sandaran dia kan. Jadi keyakinan dari segi apa di MX5 ni, saya boleh gambarkan begini tuan-tuan. Pertama, selama 1 tahun lebih ni, setakat ni kita antara mungkin company yang membuat sistem withdrawal 24 jam setiap hari dan tiada limit orang nak withdraw berapa kali. Dan setakat hari ni lebih hampir 800,000 bonus kita dah keluarkan, dah buat bayaran. Dan setakat ni dalam masa tahun ni insyaAllah tak ada apa lagi yang kita gagal kat situ. Itu track record kita. Yang kedua, dari segi produk. Produk
Alhamdulillah dalam masa 1 tahun ni, 1 tahun lebih, saya rasa kita masih belum ada lagi kedengaran di mana orang yang tak dapat produk. Ahli-ahli kita yang mendaftar tak dapat produk. Dan ini saya minta kepada semua stokis, mobile stokis atau leader, pastikan produk sampai kepada ahli dengan segeralah. Okey. Lepas tu saya suka bila anda ulas tentang apakah bonus yang terbaik ataupun yang menjadi berbeza di MX5 ni. Saya ikut kata daripada si Puku Sulong dan Kak Su. Yes, sebenarnya key bonus kita di sini adalah unit sponsor. Itu memang the best lah. Sebab apa? Bonus ni boleh kalau dibuat dimultiplykan dia menjadi sangat besar. Kalau kita bercerita kepada satu orang, saya selalu tunjuk bagaimana dengan satu orang kita boleh menjana income sampai ratusan ribu dengan 10 level. Asalkan anda diamond. Tetapi sebenarnya itu saya tunjukkan simulasi kalau satu orang. Cuba bayangkan kalau kata anda bertindak boleh dapatkan 10 frontliner yang berkembang macam Cikgu Sulong cakap tadi. Bonus ni memang padu. Dan apa yang bagusnya, bonus ni tidak akan overpay. Kenapa? Sebab dia dibayar dalam bentuk leveling. 10 level cut off, 10 level cut off. Kat situ penting. Dan bonus ni terinspirasi sebenarnya bila kita buat. Daripada dulu kita pun buat network. Kalau main sistem pairing ni memang antara yang paling best lah. Semua leader nak main sistem pairing. Cuma masalah dia, kita akan dengar perkataan kaki gajah, ankle leg ini. Dan bila kita ada ankle leg, kita tak akan berpeluang nak buat yang kaki lagi satu untuk pairing. Kerana apa? Sebab di ankle leg itulah leader-leader yang sangat aktif dan dia akan minta bantuan kita. Tak bantu, network kita. Tetapi sekarang ni, kalau kita tengok di bonus unit sponsor akan sangat membantu leader-leader untuk membantu semua tim walaupun dia ada satu kaki saja. Itu saya tengok kat situ lah. Lepas tu aktiviti juga disebut tadi. Yes. Dalam masa 1 tahun ni, walaupun 1 tahun tapi untuk program rendaman kaki ni, kita lebih kurang baru 7 bulan ke macam tu lah yang betul serius. Tetapi saya melihat di seluruh tempat, sebab saya akan melihat data tu daripada seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak, saya suka tengok di mana result dia memang akan macam tu. Kalau di siapa yang buat aktiviti, dia akan melahirkan ramai orang, ramai ahli. Dan saya tengok, bagi kuat dia buat aktiviti, dekat situlah dia akan banyak beli pendaftaran ahli. Akan buat pendaftaran ahli. Maka yang sini penting. Macam penting bagi saya macam daripada awal. Itu kepada Tuan Kamal. Daripada awal kita gerakkan network ni dengan jadual. Leader-leader kena alert benda ni. Kena tahu macam mana nak buat jadual untuk 1 bulan ni. Contoh bulan November ni. Apa jadual kita? Kalau macam tadi Kak Su cakap, untuk Sabah 4 bulan sebelum raya kita ada jadual. Yes. Yang ini juga yang macam Kusulong cakap tadi, Tipu Kusulong, yes, kita kena ada beberapa kaedah supaya perjalanan kita ni konsisten. Sebab kita nak satu kaedah nak berjaya ni salah satu benda yang adalah fokus. Kalau kita fokus, insyaAllah dia okey. Okey? Saya nak cuba benda ni, semua benda yang saya dapat daripada malam ni, saya akan cuba ulas lah. Dan fokus ini sangat penting. Saya balik pada fokus tadi sangat penting. Dan kita yakin semua ada pengalaman yang lama. Kak Su, Kak Wati, Sulong, speaker-speaker kita malam ni, semua ada pengalaman lama dalam networking. Dan memang kalau kita lihat, hanya jawapan dia macam mana kita nak sukses, mestilah fokus. Kalau kita bulan ni, company A, bulan depan company B, company C, dia memang tak akan jadi duit lah. Itu kita sedia faham. Sebab no shortcut. Dalam dunia ni tak ada shortcut. Kita kena lalui. Kita kena lalui apa yang sepatutnya kita kena buat. Daripada A to Z tu. Dan kita akan ada time dia untuk sukses. Targeting macam Kusulong cakap tadi 30 bulan. 30 bulan tu saya rasa Kusulong tu bagi targeting untuk general package. Sebenarnya kalau kita betul-betul nak cepat dan dapat hasil yang cukup hebat, kita ada program yang diamond. Kalau diamond multiply diamond, dia sebenarnya tak perlu 30 bulan pun. Even saya rasa 7-8 bulan memang kita dah boleh go strike pergi yang income yang besar. Dan saya rasa sebelum ni memang orang belum sedia. Tapi untuk 1 tahun ni dengan
testimoni produk, testimoni income, saya yakin orang tak perlu ragu lagi untuk buat program yang diamond tadi. Sebab tu kita buat promosi sampai bulan 12 ni, 31 Disember. Siapa dapat taja 5 diamond, kita bagi satu tab, Samsung tab lah. Ini promosi awal. Okey. Saya nak juga sebut apa yang Puan Wati tadi cakap pasal UPG. Dia minat kat UPG. Yes, UPG ni juga satu strategi sebenarnya bagaimana kita nak gabungkan semua network. Dan kita nak kalau boleh dalam MaxFi ni walaupun kita ni daripada daerah yang berbeza, negeri yang berbeza, tetapi kita masih dalam kumpulan yang sama, menikmati hasil bonus yang sama. Yang ini yang saya cuba dapatkan lah dalam sini. Dan ini nasihat saya, kalau siapa-siapa pun yang join dengan kita, ahli MaxFi, cuba galakkan dia beli satu unit. Dia ni macam satu insurans lah, Sebab saya melihat begini, 1 tahun lepas, ramai juga yang dengar apa yang kita dah kata ni, dia join RM500, bermakna RM250 members, dan RM205 dia parking sebagai satu unit UPG. Dan majoriti yang 1 tahun lepas tu, walaupun dia ada satu unit, sekarang unit dia rata-rata dah pergi 1,000 ke atas lah. 1,000 ke atas. Jadi kat situ dia macam satu insurans. Walaupun dia tak buat, tapi dia dapat income juga. Kat sini apa kelebihan dia? Saya melihat terima kasih kepada tim-tim yang daripada awal dalam MaxFi ni. Saya lihat mereka sekarang tengah bangkit. Kerana keyakinan mereka dah dapat daripada sistem ni. Okey, lagi satu tentang kempen. Saya sentuh pada yang si Kusulong tadi, kempen. Ya, saya suka lah. Saya pernah dengar ni kempen yang Kusulong plankan masa kita jumpa di Penang. Kaya di Hari Raya. Saya suka kempen ni kan. Tapi nanti kita tengok macam mana. Dan first kempen ni yang kita buat untuk diamond ni sebenarnya untuk bantu macam mana sale tu membesar lah. Dan kita nak. Dan kempen-kempen ni insyaAllah kita akan cuba teruskan. Kita akan bincang. Dan sebenarnya daripada awal pun MaxFi ni kita banyak kempen. Kita pernah ada kempen untuk gold bar. Kita ada kempen, bakal kempen. Dan memang tak akan berhenti. InsyaAllah kita akan terus kempen lah. Okey, strategi yang tadi saya dah sama juga ulas. Lebih kurang kalau strategi ni saya yakin lah. Semua sipu-sipu kat sini ada cara. Dan tapi saya mohon yang paling penting strategi gabung dengan aktiviti dengan jadual tu mesti clear. Baru kita dapat result yang bagus. Okey, satu juga sentuhan daripada Kusulong tadi untuk contoh kita buat program untuk reward macam bagi mock check apa semua. Sebenarnya hari tu pun saya dah cerita. Keinginan saya pada kita akan buat bulan 12 ni. Tetapi lepas tu saya fikirkan sebab apa? Saya rasa saya perlu ambil lagi 5-6 bulan untuk dapatkan mock check yang lebih besar. Jadi kita tak perlu risau. Sekarang dengan kemasukan tim-tim Sabah apa semua ni, mungkin lepas raya kita akan buat program ni. Supaya kita dapat momentum untuk tahun depan. Dan ini antara yang tuan-tuan tadi bincang dalam kita punya program Zoom malam ni. Dan saya sentuh lebih kurang macam tu lah. Jadi terima kasih lah. Tadi mungkin kita punya host minta saya bincangkan tentang redeem produk ke? Tuan TJ, tentang redeem produk ke? Ya, mungkin Tuan Kamal boleh jelaskan. Okey, redeem produk ke saya bagi Tuan Kamal lah. Saya takut masa tak cukup. Ya, redeem produk. Okey, jadi Tuan TJ saya habis kat sini. Terima kasih semua kepada semua yang datang malam ni dalam Zoom meeting kita. Mentor TJ malam ni handsome gila. Itu power tu. Jadi apa pun terima kasih tuan. Ini satu program yang sangat bagus dan kita harap dapat teruskan lah. Mungkin speaker-speaker jemputan kita akan bertukar pada minggu akan datang. So, all the best. Terima kasih banyak kepada semua yang join malam ni. Dan mudah-mudahan semua ahli MaxFi akan datang bersama dengan kita dalam Zoom. Okay. Assalamualaikum. Bos, sebelum saya lupa bos. Bos nak beri sesuatu kepada 3 speaker ni kan, bos? Oh, adalah kita nak apa ni kita panggil tau, duit teh lah, duit ngeteh lah. Okay.
untuk speaker jemputan kita, untuk Kusulong saya tak ada masalah, saya ada akaun dia, Kak Wati ada, tapi Kak Su, saya minta tolong Kak Su ni PM saya untuk bagi akaun. Ada duit teh sikit lah pada speaker kita malam ni ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jangan lupa Kak Alhamdulillah. Su Terima ada kasih duit Tuan teh, duit kopi. Okey, Tuan Kamal, silakan Tuan Kamal ulaskan berkenaan klaim UPG tadi. Silakan.